Pandai tak selawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pandai tak? Mama, Allah, Allah, Umma Muhammad, Allahumma Allahumma, salli ala Salam, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Muhammad. Oh, pandai. Alhamdulillah. Dulu mai buat rotan untuk speech delay 2 kali lah. Betul lepas? Lepas yang lagi satu tu pun tak sekali. 2 tahun lepas lah. 2 tahun lepas. Lepas buat rotan tu ada perkembangan? Ada. Ada. So far semua banyak lah perkembangan. Dulu tak, arahan pun kurang. Mak cakap tu lagi lah kurang. Sekarang tu yang dia dah pandai cakap tu, dia macam bagi kita kan macam bahasa kita melawan lah. Dia macam menjawab macam tu lah. Macam tu je. Okey. So kiranya last mai 2 kali tu 2 tahun lepas lah. Awal tahun lepas. Awal tahun lepas. Maksudnya macam Januari 2025 lah. So kali ni kali ketiga lah. Ketiga ni Januari 2026. Untuk isu tantrum lah. Ya. Kira speech dia tu kira selesai dah lah. Apa kiranya dia masuk kelas biasa lah. Dia memang aliran perdana. Peraliran perdana. Dia baca semua tak ada masalah, Ustaz. Alhamdulillah. Masa main dulu dengan saya dulu dia boleh baca? Tak boleh langsung. Tak boleh langsung? Okey, Alhamdulillah. Baca tu kalau cikgu dia kata kalau dengan budak normal tu dia menang lagi kan. Laju lagi kan? Okey, Alhamdulillah. Tu kata tak tahu cikgu kan budak yang macam abang hujung tahun lepas ada perjumpaan dengan cikgu dia kata dia lagi laju lah. Nak kata sebab dia memang doktor pakar dah diagnose dia speech delay dengan mild autism. And then tu yang cikgu macam tak percaya dia boleh baca. Oh, okey. Lepas tu doktor memang sahkan dia mild autism. Mild autism ada no. Okey. Tapi dia boleh duduk dalam kelas perdana kau okey lah. Okey, tak apa. Kita ikhtiar buat rawatan untuk tantrum pula. Dia kalau mengamuk ni setiap hari ke atau kadang-kadang? Dia kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Tapi itulah mood dia macam pagi dia nak pergi sekolah tu dia ada nak mula. Tapi kena jaga mood dia macam tu lah. Okey, tak apa, kita ikhtiar lah. Mas tangan kanan. Nama apa? Amsyah. Aisyah. Oh, pandai. Berapa tahun? 6 tahun. Tadika lah. Perah. Oh, pernah. Best tak pergi sekolah? Best. Best. Berapa hari dah pergi sekolah? Best. Berapa hari dah? Berapa hari dah? Apa dah? Pi. 3. Dia mengajuk ke ataupun dia tahu respon? Dia tahu tapi mungkin soalan macam ni dia ya, ingat lah. dia tak pernah dengar je kan. Iyalah. Tapi sekarang dah pandai lah ayat nak minta tu apa-apa, dia nak pergi mana tu dia dah tahulah situasi tu macam tu. Amsyah langsung tak tahu. Amsyah dah makan dah? Dah. Dah. Makan belum? Belum. Dah makan? Dah makan ke Betul ke? belum? Tak makan? Makan. Dah. Dah. Sana, mana kali tak? Tak apalah, kita ikhtiar no. Dia ada main jugalah kan. Sebelum ni kan. Tak apa, kita usaha buat dah. Ini pun ada kawan saya tanya saya dulu anak dia tantrum. Ada main ya, kan? penjara. Ya, betul. Tu saya tengok tu. Okey, baik.